Okey, masih lagi episod akhir drama bersiri Keluarga Itu, episod terakhir. Tapi ada scene eksklusif. Maksudnya scene eksklusif ni yang tak ada di TV3 kalau korang tonton TV dah, tapi hanya ada di aplikasi tonton. So jom kita tengok scene ni. Siapa ni? Perempuan mana pula ni, Bang? Cakap. Hah? Dia mengarut, dia fitnah ni. Jom. Siapa nak fitnah abang? Abang jangan menipu dah, bang. Saya kenal suami abang memang gila sangat dengan perempuan sana, perempuan sini. Abang serahkan saya. Abang tunjuk. Abang tobat je. Abang takkan buat lagi. Saya cuba kontrol diri saya. Bila saya nak adakan hubungan yang saya, dia selalu bertolak. Jadi, saya nak lepaskan nafsu saya kan. Husna pun pandang mak mertua dia lain macam. Puncanya kerana Cempaka juga. Cempaka tak boleh nak berkongsi. Cempaka maksudnya sebelum tu Iman dah kantoi dah. Cempaka jumpalah gambar perempuan lain dalam phone Iman. Jadi Cempaka pun berdepan dengan Iman. Garang Cempaka ni bila berdepan dengan Iman pasal hal ni sampai tunduk, sampai menikus Iman, sampai dah tak boleh nak buat apa dah. Memang kena queen control lah dengan Cempaka. Jadi itu menjawab persoalan pada yang tanya kenapa Iman ni dia tak cari saluran yang halal untuk melampiaskan nafsu dia. Pada saya benda ni pun berlaku sebab Cempaka tak layan dia. Jadi Iman pun mula cari perempuan lain. Maksudnya perempuan lain yang boleh jadi isteri kedua lah. Tapi Cempaka tak ada terima ada perempuan lain. Jadi walaupun orang kata Iman ni seorang yang ada jawatan, berpengaruh, tokoh lah. Jadi orang kata kalau nak keluar belanja nak tambah cawangan, tak kisah pun dia, orang kata dia berkemampuan. Tapi benda tu tak jadi sebab Cempaka tak bagi. Cempaka dah tak layan dia, layan kemahuan batin dia. Ditambah lagi dengan Cempaka tak bagi dia nak tambah cawangan. Jadi anak je jadi mangsa. Jadi ni back story yang tak diceritakan dalam versi TV yang korang tengok, tapi ada dalam versi tonton. Saya tak tahu dah ada tunjuk dalam episod akhir, tapi ni strategi TV3 lah, Media Prima, nak korang langgan tonton. So itulah pasal adegan eksklusif episod akhir. Saya tak nak ceritalah pasal pengakhiran kepada watak-watak ni. Macam Iman kena penjara, Aman kena penjara. Lepas tu paling kesian Mia kena hukum gantung. Tapi itulah, orang kata episod akhir ni tak adil. Tapi benda ni mungkin dah berlaku dah dekat luar sana. Maksudnya orang yang kena hukum tu kena hukum sampai hukum gantung ke hukum berat ke. Tapi punca-punca tu tak menyebabkan mereka hukuman dikurangkan ke apa ke. Macam tu tak ada. Okay, kita jumpa lagi dalam drama bersiri yang lain pula. Jumpa lagi.